Dia kau pun ni kena kau ilmu semua benda nak charge. Ya ke? Dia percuma saya jumpa founder dekat event. So apa Broski kena buat? Satu H2 page Broski. Yang tu adalah untuk konten-konten yang brand. Konten yang lawa, konten AI, konten yang high quality content. Sekarang ni apa you kena buat? Buat lagi 3 account. 3 account, account 1, account 2, account 3 dan 3 account ni adalah account affiliate. Jangan jadi account marketing. Jadi account affiliate kepada seller Broski. So 3 account ni apa yang nak kena buat? Satu hari 6 konten. So maksudnya 18 konten. Semua letak baik kuning. Dekat akaun Broski H2 ni maybe tak letak baik kuning berapa. Sebab dia adalah for brand, dia for awareness, for conservation. So ramai orang dia run JMB ataupun tak padu dekat TikTok dia sebab baik kuning tak banyak. Terlalu fokus brand tapi tak fokus conversion. You kena balancekan dia. So ratio dia 1 for brand, 3 akaun for conversion. So 6 konten, semuanya konten letak baik kuning. You open JMB Max, you tengok laju macam mana. Nampak tak? Percuma saya share strategi yang praktikal, bukannya motivasi kosong. So kalaulah korang berbayar dengan harga one-on-one macam ni, dan korang boleh direct access terus jumpa dengan saya, ya korang terus boleh direct tanya saya depan, dan yang paling best korang boleh direct Wasabi. Dapat nombor phone saya, boleh call anytime, boleh direct Wasabi anytime. Best kan? InsyaAllah kalau free pun padu macam tu, tambahkan lagi berbayar. So 5 brand saja lagi saya nak pilih untuk one-on-one. So tak kisahlah korang founder business online ke offline ke, InsyaAllah saya boleh bantu juga. Baca kat bawah untuk nak join.